Apakah ini detik-detik yang kita tunggu-tunggu? Kita nantikan selama 34 tahun. Dapat direalisasikan. Ayo Zarif. Sirisak mengawal dengan baik. Tanapon. Oh, sayang sekali. Giliran Zarif pula. Malaysia. Kejohanan menyaksikan Hanyai Soklat 25 pula menjulang piala. Thailand akan melakukan servis ini. Ayo, advantage anda untuk melakukan kawalan. First ball yang baik. Itu janjinya. First ball yang baik. Umpanan adil yang juga selesa untuk Afifuddin melakukan libasan. InsyaAllah. Adil pun pandai juga bermain dengan psikologi. Walaupun sudah dikeringkan lantai di belakang. Baiklah 11-12 sekarang ini. Ayo. Zarif, Aidil dan juga Afifuddin. First ball baik. Aidil kepada Afifuddin. Baik. Oh. Haha. Malaysia. 13-11. Satu lagi mata untuk menjarakkan diri. Afifuddin menerima rawatan. Selepas ini mereka akan bertarung pula dalam acara mungkin juga kuadran lelaki ataupun campuran. Dan kuadran campuran pula bermula pada petang ini apabila bertemu dengan kuadran campuran bertemu dengan Myanmar, Laos dengan 10 pagi, bertemu dengan Myanmar 1 tengah hari, Kamboja tidak ada, cuma separuh akhir 6 petang. Okey, servis untuk Malaysia, come on, Zarif balikan. 13-11 mengharapkan satu lagi servis drop. Sudah beberapa kali servis kencang dilakukan. Zarif menghala pula kepada Tanapon. Sirisak, Tanapon mudah. Oh, keluar. Tengok. Ternyata sekali. Keluar. Marah. Kem kejulatihan sepak takraw Malaysia. Mengharapkan sesuatu keajaiban berlaku untuk mata ini dulu. Ternyata bola pun keluar tadi. Apakah reaksi? Kita pun rasa gemetar gugup. Ataupun SCPM. Kita saksikan. Keluar! Matakhir! 14-11. 34 tahun menunggu untuk
menanti detik ini. Dan mereka akan menerima servis daripada Krisana Pong. Advantage untuk Malaysia. Yang penting ialah first ball. Umpanan. Yang kedua. Dan Afifuddin. Kita harapkan untuk menyelesaikan hutang yang begitu lama untuk dibayar pada hari ini. Come on. Ayo. Aidil. Afifuddin. Aidil. 2. Afifuddin. Masuk. Menang Malaysia. Ayo. 34 tahun. Kita menunggu. Menanti saat ini. Akhirnya kemenangan. Untuk acara berpasukan Malaysia. Dengan sesuatu yang cukup membanggakan dalam acara sepak takraw ini. Straight game. Regu ketiga. Alhamdulillah. Malaysia please. Change side, change side. Terima kasih pemain-pemain Malaysia. Namun kita khawatir. Tidak. Kita khawatir ada challenge tadi. Namun demikian melihat kepada 3 pemain Thailand tadi. Sirisat Tanapon dan juga Krisana Pong sudah pun beredar dari gelanggang mereka. Mana mereka menyerah kalah kemenangan. State game. Untuk Malaysia 34 tahun. 15-11. Dan ya, kita ucapkan kepada pemain-pemain Malaysia, Zulkifli Razak, Afifuddin, Aidil Aiman, dan juga dengan kemasukan Zarif Merikan tadi. Mereka memberikan mata yang cukup berharga untuk negara kita. Syabas dan tahniah kita ucapkan kepada semua pemain-pemain, termasuklah Haziq, Nuraizat dan juga Amirul Zazwan walaupun tewas di game yang pertama. Namun kebangkitan Syahir, Azlan dan juga Farhan memenangi dengan cukup bergaya untuk game yang kedua. Dan akhir sekali diterjemahkan kejuaraan tersebut di game yang ketiga. Syabas anak-anak Malaysia. Inilah masa yang kita tunggu-tunggu. Masa yang kita nanti-nantikan. Malaysia memenangi akhirnya di bumi Thailand Gajah Putih sendiri. Di hadapan penyokong-penyokong mereka. Untuk mau balik pingat emas dalam acara berpasukan lelaki. Kita hanya menunggu acara regu kuadran untuk berikutnya pula.